Assalamualaikum dan selamat sejahtera Puan Zanura. Saya Zara. Tahniah atas pelantikan menjadi Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Desa yang baru. Apakah visi dan misi Puan untuk sekolah ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Kuala Lumpur, Tok Fai, Mercu Kegemilangan. Terima kasih adik Zara ya hari ini berjumpa dengan Umi dalam podcast hari ini ya. Umi berasa sungguh teruja dan bersyukur kerana telah diberi amanah yang besar ini untuk memimpin SK Taman Desa. Ya, Umi kali pertama melangkah kaki ke SK Taman Desa ini rasa sangat seronoklah diberi tanggungjawab ini, dan dengan rendah diri Umi berharap semua warga SK Taman Desa dapat menerima Umi sebagai guru besar yang baru menggantikan pucuk pimpinan yang lama. Ya. Terima kasih Zara. Soalan pertama terus tanya visi misi hala tuju ataupun wawasan Umi sebagai pucuk pimpinan di SK Taman Desa. Of course lah hala tuju ataupun wawasan dalam pendidikan ini untuk melahirkan insan yang sejahtera lah. Bukan saja dalam akademik, dalam sosial, dalam kokurikulum, itu perkara pertama yang Umi fokuskan untuk meningkatkan lagi kemenjadian murid dan kualiti guru di samping kualiti sekolah SK Taman Desa terbaik, insya-Allah. Apa perancangan awal yang akan dilaksanakan dalam tempoh 100 hari pertama kepimpinan Puan? Baik. Umi rasa kali pertama Umi jejak di sini pada 2 September, sekarang dah bulan 5. Jadi dah lebih 100 hari. Dalam masa 2 minggu sasaran Umi apabila menjejak kaki di sini, terus Umi lihat persekitaran SK Taman Desa. Di mana tempat murid-murid menimba ilmu lah di dalam kelas, dalam bilik-bilik khas Jadi perlulah persekitaran pembelajaran yang kondusif di mana perlu sempurna fizikal, iaitu contohnya meja kerusi adakah mencukupi, kemudian keceriaan kelas itu sendiri ataupun bilik khas itu sendiri. Umi minta dengan bantuan guru-guru dan staf di SK Taman Desa ini, kita menekankan persekitaran yang dapat memberi keselesaan murid-murid belajar. Jadi kita perbaiki mana-mana fasilitis yang telah rosak dengan melakukan laporan kepada pihak PPD Bangsa Budu. Juga kita adakan gotong royong. Itu dalam 3 minggu yang pertama. Kalau kita bincang dalam masa 100 hari dah lepas pun kan Umi fokuskan kepada 3 step lah, di mana yang pertama step yang pertama tu dengar dan faham. Umi nak dapatkan info daripada guru-guru melalui luahan hati mereka. Apa yang guru-guru ingin adakan untuk SK Taman Desa, memandangkan kebanyakan guru-guru di SK Taman Desa ini adalah guru-guru yang berpengalaman. Ada guru yang melebihi berkhidmat 10 tahun. Ada yang masih fresh lagi, 3 tahun. Mereka ini akan menggembeling tenaga untuk meningkatkan lagi prestasi sekolah. Umi perlu dapat info daripada guru-guru dan juga info daripada ibu bapa melalui PIBG. Perlu suara mereka untuk merangka apa program-program ataupun perancangan di pihak sekolah lah. Kemudian Umi sasarkan audit dan plan tindakan, di mana review balik semula apa-apa program yang telah dirancang sebelum ini. Tengok semula apa kelebihan, apa kekurangan, rangka semula strategi yang baru. Jadi untuk tahun 2026 ada program-program yang baharu yang menepati rancangan pendidikan Malaysia, dan juga program-program yang kita sambut daripada KPM, pihak jabatan dan PPD untuk kita selarikan dengan hala tuju ataupun wawasan sekolah lah. Kemudian penting juga jalinan dan jaringan
dengan pihak komuniti masyarakat setempat, ya. Dari hari ke sehari secara berperingkat, kita perlulah saling bekerjasama, saling memberi info dengan pihak-pihak luar ataupun pihak NGO ataupun parlimen itu sendirilah bagi meningkatkan lagi prestasi sekolah dan khususnya murid-murid. Pada pandangan Puan, apakah kekuatan utama SK Taman Desa yang boleh terus diperkasakan? Kekuatan di SK Taman Desa, Zara. Ya, saya rasa Zara pun antara murid yang punya kelebihan, ya. Zara pun ketua pengawas kan. Tahniah Umi ucapkan, ya. Ada 3 lah, ya. Yang pertama di mana tunjang ataupun pillars sekolah itu sendiri adalah guru yang berpengalaman, ya. Guru ini, ya, perlulah bekerjasama, menggembeling tenaga, of course untuk meningkatkan lagi prestasi, ya, ataupun saling berubah ataupun transform dari segi pendekatan strategi PDPC lah, ya. Murid pula juga persekitaran murid itu sendiri memberi kekuatan pada sekolah, ya, dan juga ibu bapa dari segi pelbagai latar belakang sentiasa menyokong pihak sekolah, ya, dan juga pihak NGO, ya. Baru-baru ini SK Taman Desa telah menjalin jaringan dengan pihak luar iaitu Innotex Corporation, ya, selari dengan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2023 di mana pihak Innotex Corporation telah menyumbang smartboard kepada salah satu kelas di SK Taman Desa ini. Jadi itu antara kekuatan yang dapat menyumbang, meningkatkan lagi prestasi akademik khususnya dan persekitaran sekolah secara umumnya. Apakah cabaran yang terbesar yang dijangka akan dihadapi dan bagaimana Puan merancang untuk hadapinya? Baik. Cabaran yang terbesar, ya. Rasanya di semua sekolah menghadapi kekangan ataupun cabaran yang sama, iaitu kehadiran murid ke sekolah. Ya, pihak jabatan mensasarkan lebih daripada 94% kehadiran setiap bulan, ya, yang perlu pihak sekolah capai, ya. Jadi apabila murid tidak hadir ke sekolah, mereka tidak dapat belajar dengan ataupun tidak dapat menimba ilmu dengan sebaiknya, ya. Apabila murid tidak hadir ke sekolah, prestasi akademik akan merosot, ya. Jadi bagi murid-murid untuk mencapai TP yang paling rendah iaitu TP 3 adalah mustahil lah kalau murid-murid tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi pihak sekolah merangka pelbagai program, salah satunya melalui unit hal ehwal murid di mana memperkasakan program-program di bawah bimbingan kaunseling, ya. Di SK Taman Desa sendiri, kita perkasakan program Jom Hadir ke Sekolah, memberi anugerah kepada murid-murid yang sering tidak hadir ke sekolah. Apabila dia mencapai sasaran ataupun banyak hari hadir ke sekolah, murid-murid ini akan menerima anugerah lah, ya. Kemudian kita memberi ganjaran kepada kelas-kelas yang peningkatan kehadiran yang tinggi, ya. Jadi yang kedua pula, ya, saya ingin memastikan guru-guru relevan dengan keperluan semasa lah dari segi PDPC mereka, pendekatan, aktiviti, strategi yang mereka laksanakan dalam PDPC, ya, melalui program profesionalisme yang berterusan, iaitu contohnya LADAP lah. Itu antara rangka ataupun perancangan bagi mengatasi dua cabaran besar inilah di SK Taman Desa. Bagaimana Puan melihat peranan guru dalam memastikan kecemerlangan akademik dan sosial murid? Baik, peranan ataupun tanggungjawab guru adalah sangat besar, ya, sebagai penyampai ilmu kepada murid-murid secara formal di sekolah itu sendiri, ya. Selain itu peranan guru
bukan untuk menyampaikan ilmu saja, ada juga peranan-peranan yang lain, sebagai idola, tanpa sedar, guru-guru itu sendiri menjadi idola kepada murid-murid. Saya rasa adik Zara pun ada kan, guru yang diidolakan, betul? Bila tengok cikgu itu, kita pun rasa, oh seronok kan dengan penampilan cikgu itu sendiri, cara bercakap itu sendiri kan. Jadi, sangat besarlah tanggungjawab cikgu itu sendiri. Ya. Jadi, guru perlulah sentiasa fleksibel dan sentiasa transform mengikut peredaran semasa. Itu akan mencuit hati murid-murid lah untuk datang ke sekolah dan seterusnya menimba ilmu di sekolah. Apakah pendekatan Puan dalam membina hubungan yang baik antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat? Baik. Pendekatan pihak sekolah dan saya juga merancang di mana hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan komuniti setempat, ya. Secara khususnya ibu bapa lah, melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru, ya. Kita perlu sentiasa berganding bahu. Ibu bapa sebenarnya memerlukan info yang telus daripada pihak sekolah, ya, untuk memahami bagaimana perjalanan, contohnya program yang dilaksanakan di sekolah. Dari situ, ibu bapa akan lebih caknah untuk memberi sumbangan dari segi tenaga ataupun wang ringgit, idea. Mereka rasa seronok untuk sama-sama menggembeling tenaga dan meningkatkan lagi pencapaian sekolah lah. Perlulah komunikasi yang berkesan antara pentadbir, guru-guru dalam menyampaikan info. Feedback pun perlu samalah daripada ibu bapa. Jika perkara ini selari, saya rasa tak ada isu-isu berbangkit lah dalam ataupun luar sekolah. InsyaAllah perkara ini kita boleh laksanakan dengan jaya hasil usaha pemahaman semua pihak. Adakah terdapat pembaharuan atau inisiatif baharu yang ingin diperkenalkan di SK Taman Desa? Baik. Selaras rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035, dari segi pembelajaran murid, saya sasarkan kita perlu perkasakan project based learning, iaitu pembelajaran berasaskan projek di mana murid akan explore perkara-perkara ataupun untuk mengatasilah apa-apa isu dalam pembelajaran di mana itu akan selari ataupun membabitkan kehidupan mereka. Jadi pihak sekolah merangka pelbagai program, program based learning melalui minggu akademik, yang diketuai oleh penatiah-penatiah lah. Jadi murid-murid terdedah dengan program-program ini, jadi mereka rasa seronok. Selain itu, saya juga ingin mengamalkan kelestarian alam, melalui persekitaran hijau di ruang-ruang di SK Taman Desa inilah, di mana ruangan ini contoh ada taman untuk murid belajar di sana. Contohnya kita perkasakan penanaman herba yang ditanam oleh murid, ataupun kita perkenalkan tumbuh-tumbuhan yang selari dengan mata pelajaran sains. Itu sahaja dua yang saya sasarkanlah inisiatif baru di SK Taman Desa ini. Bagaimana Puan merancang untuk meningkatkan pencapaian murid dalam kurikulum dan sukan? Baik. Selain akademik yang bagus, dan juga sahsiah yang terpuji, pencapaian kurikulum dan sukan pun perlulah selari secara holistiknya lah. Jadi pihak sekolah saya sasarkan pencapaian 90%
murid tahap 2 ini mencapai tahap kecergasan cergas dalam ujian segak. Ya. Di samping penyertaan murid-murid di peringkat zon ataupun peringkat daerah, peringkat kebangsaan, juga peringkat antarabangsa. Ya. Melalui pihak sekolah, ya, murid-murid dapat menyertai program-program yang dianjurkan oleh pihak PPD ataupun pihak jabatan, even pihak KPM lah. Jadi pihak sekolah akan memberi info, memberi ruang kepada murid-murid untuk sertai. Selain kelas-kelas yang ada ketika waktu kokurikulum. Ya, kita kalau di SK Taman Desa ini seperti Zara tahu, ya, ada kelab catur. Kelab catur dan juga kebitaraan sekolah iaitu bola tampar. Kan? Dan kita pernah menjadi johan bola tampar bagi peringkat negeri. Ya? Dan perkara itu perlulah kita perkasakan semula. Ya? Selain itu, pada tahun ini, sekolah mengangkat permainan hoki lah. Kerana kita ada 2 orang guru yang boleh melatih murid, ya, bagi permainan hoki ini. Ya. Jadi, sebagai guru besar, ya, saya berharap menyeru, ya, Zara sendiri dapatlah sama-sama mengikuti kelab-kelab ataupun persatuan yang ada di sekolah ini dan cuba sertai sebanyak mungkin apa-apa pertandingan yang dianjurkan di sekolah ataupun di peringkat zon, peringkat negeri ataupun kebangsaan. Cuba sentiasa berdaya saing dengan pihak luar iaitu murid di luar untuk meningkatkan lagi prestasi kokurikulum di SK Taman Desa. Apakah langkah yang diambil untuk memastikan persekitaran sekolah selamat, kondusif dan menyeronokkan bagi murid? Baik. Sekolah selamat 3K, ya. Perkara pertama, ya, saya akan memastikan infrastruktur fizikal dalaman dalam keadaan baik dan selamatlah, di mana fasiliti contohnya kelas, ya, selamat diduduki, selamat belajar murid-murid di dalamnya, contohnya elektrik, ada apabila murid belajar, ya. Kemudian keselamatan sekolah itu sendiri. Kita ada syarikat keselamatan yang sentiasa menjaga ataupun memantau keselamatan sekolah kita. Kemudian kita ada syarikat kebersihan. Saya rasa sekolah SK Taman Desa antara sekolah yang bersih. Betul tak Zara? Umi pernah didatangi oleh pelawat ataupun ibu bapa yang memuji SK Taman Desa setahun kebelakangan ini bertambah ceria. Perkara itu kita buat secara berperingkat lah. Dari segi keceriaan, keselamatan ni perlulah kerjasama semua pihak. Kalau umi ataupun cikgu-cikgu sentiasa meminta murid menjaga kebersihan. Kalau murid-murid tak jaga kebersihan, buang sampah merata-rata, pun tak guna juga kan Zara kan? Jadi semua pihak mesti menggembleng tenaga bagi memastikan sekolah sentiasa selamat, kondusif dan menyeronokkan untuk murid-murid belajar. Apakah harapan dan pesanan Puan kepada warga sekolah SK Taman Desa sempena pelantikan ini? Harapan saya, banyak tadi harapan tadi. Banyak tadi hala tuju wawasan tadi kan. Baiklah Umi menyerulah semua warga SK Taman Desa yang terdiri daripada guru-guru, kaki tangan, staf-staf, murid-murid, ibu bapa agar kita sama-sama menggembeleng tenaga. Tanggungjawab ini bukan terletak atas tanggungjawab saya saja sebagai guru besar, tetapi tanggungjawab yang besar ini perlulah kerjasama semua pihak. Pihak yang Umi sebutkan tadilah bagi memastikan sekolah ini sentiasa berada di nombor 1 dalam hati ataupun pilihan ibu bapa. Mengapa ibu bapa pilih SK Taman Desa? Sebab peningkatan akademiknya,
peningkatan sasiah terpuji muridnya, peningkatan kokurikulumnya. Dan tentu ibu bapa akan memilih SK Taman Desa sebagai sekolah utama, sekolah pertama untuk anak-anak mereka belajar di sini. Jadi saya sangat berharap kerjasama semua pihak untuk merealisasikan hala tuju wawasan yang telah saya nyatakan tadi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas segala kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk meneraju SK Taman Desa. Sekian, itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih Puan Nur Zanora kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Sama-sama Adik Zara. Moga kita berjumpa lagi. Sekolah Kembang